Pokok buah tin, pohon syurga yang tinggi harganya dan memerlukan modal yang besar untuk menanamnya. Namun itu tidak mematahkan semangat pesara guru di Melaka yang mengambil inisiatif mewujudkan ladang pokok buah tin dan kini menjadi antara ladang terbesar di negara ini. Ikuti laporan Mazuria Zulkifli yang meninjau ladang berkenaan. Terletak di Solok Duku, Masjid Tanah, ladang seluas 8,000 kaki persegi itu diusahakan Muhammad Balok, 53 tahun. Kesemua 1,500 pokok buah tin yang ditanam di ladang itu berasal daripada lebih 50 buah negara, antaranya Jepun, Iraq, Palestin, China dan Sepanyol. Katanya cabaran besar ketika mula menceburi penanaman pokok itu adalah modal. Ini memandangkan harga sebatang pokok, khususnya yang diimport, mencecah ratusan ringgit. Okey, cabaran besar saya ialah modal. Biasalah, dalam kita nak memperbesarkan lagi ladang ni dengan infrastruktur yang tuan-tuan tengok hari ni, memang memerlukan kos yang tinggi sebab hambatan harga barang sangat cepat. Peningkatannya berbanding modal yang kita ada. Okey, itu yang pertama cabaran dia. Cabaran yang kedua, macam saya kata sebelum ni, pohon tin ni senang dari segi lisan tapi tak mudah seperti apa yang kita usahakan. Itu sebab dia memerlukan kesabaran yang tinggi, keazaman yang tinggi. Menggunakan konsep agro pelancongan pendidikan dan kesihatan, beliau berharap pengunjung yang datang dapat menimba ilmu dan belajar mengenai keistimewaan buah tin. Beliau kini dalam perancangan menambah 10,000 pokok dengan menghasilkan anak pokok tin sendiri. Tin terbesar dan terbuka di Malaysia ni kita nak jadikan ikon pelancongan negara. Niat saya nak jadi ikon pelancongan negara. Kita nak juga pelancong-pelancong luar yang datang ke Melaka, ke Malaysia akan datang ke sini juga. Sebab interestingnya dekat sini, dia boleh petik, makan dan rasa nikmat dari tangannya. Tak ada di tempat lain. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata Melaka berpotensi menjadi perintis kepada hub agro pelancongan bagi tanaman buah tin. Ini merupakan satu produk yang baru di negeri Melaka dan sekaligus untuk menjadikan agro pelancongan di negeri Melaka, khusus mereka yang ingin mengenali apa itu buah tin, bagaimana pokok buah tin. Dalam mempelbagaikan lagi hasil pokok buah tin, Muhammad turut menghasilkan produk hiliran antaranya teh daun tin dan sambal buah tin. Dengan berinspirasikan daripada Cikgu Mat, saya berharap lebih ramai rakyat Malaysia mencuburi dalam bidang pertanian. Berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Mazuria Zulkifli, RTM.